untuk maklumat tuan-tuan, projek Kondakan Jolun telah mendapat jualan sebanyak RM11,000, yang mana kita bermula daripada bulan 1 sehingga bulan 8. Jadi hasrat kami sebagai peserta-peserta serta pengurus penduduk Kampung Turi Tua mengharapkan bahawa projek ini akan terus berkekalan dan terus memberikan impak yang lebih lumayan kepada penduduk kampung. Terima kasih. Dan harapan kami supaya projek ini dapat menambah pendapatan kepada ahli dan juga untuk seterusnya untuk membekalkan kepada pasaran di Malaysia atau ke seluruh dunia. Itu harapan kami.